di akhir zaman Nabi beritahu akan berlaku satu penghijrahan. Sebab apa? Sebab dikatakan dengan sistem, kita guna perkataan sistem. Sebenarnya sistem ni dia merujuk kepada satu cara hidup, cara pengurusan manusia. Cara pengurusan manusia yang mana kita jadikan Yahud dan Nasara ni sebagai kita punya acuan. Yahud dan Nasara ni mana kita ikuti. Kita ikut cara mereka mengurus aspek kehidupan manusia. Jadi kita kata mengurus aspek kehidupan manusia ni, kita merangkumi semualah, daripada sudut muamalat, daripada sudut pendidikan, daripada sudut perundangan, daripada sudut kenegaraan, daripada sudut ekonomi, daripada segala sudut kehidupan kita ni sebenarnya kita telah dicemari. Sebab kita kena faham, agama yang Nabi bawa ni, Islam tu, ad-din, dia adalah satu cara hidup. Jadi bila kita kata satu cara hidup ni dia merangkumi semua aspek kehidupan. Dia tak boleh sebahagian-sebahagian. Jadi kita ni sebenarnya kena sedar yang kita sedang berada di satu zaman keburukan, yang mana di zaman kita ni sebenarnya dikhawatiri. Kita tak menuduh kepada sesiapa, tapi inilah kebimbangan kita, dilema yang kita seluruh umat Islam yang ada, 2 bilion umat Islam yang ada atas muka bumi ni, kita semua berhadapan dengan satu dilema yang sama, iaitu dilema yang mana kita ni sedang bersama dengan sistem kekafiran, sistem Yahud Nasara ataupun dipanggil sebagai Taghut.